Guys, tadi aku pakai Zalab ni dekat ketiak aku dengan dekat situ. Sebab ada yang mesej aku tanya kalau guna dekat situ okey ke tak okey kan, pedih ke sakit ke macam mana ke. So aku try sendirilah. Dan kalau korang biasa dengan aku, memang aku akan cuba bagi testimoni yang paling jujur, yang ada yang berlaku dekat diri aku lah. So untuk ketiak memang sangat senang. Aku pun terkejut, memang langsung cepat gila letak dalam 5 minit macam tu, pakai tisu settle. Dekat tu dia lama sikit. Dalam dekat 10 minit lah. Dan aku try pakai 2 kali. Maksudnya kali pertama tu sebab masa macam tak cukup. Macam 5 minit aku try dan dia tak habis sepenuhnya. Lepas tu kita try kali kedua dalam 10 minit macam tu, then okay. So memang terbuktilah Zalab ni memang berkesan. Cuma ada tempat-tempat yang agak lama dan ada tempat-tempat yang sangat cepat untuk hilang. Tapi ada orang tanya juga, adakah dia memang terus permanent? So macam kau tengok bulu tangan aku yang kita pernah buat video dulu, ingat tak? Ini dah masuk 1 bulan lah. Ni 1 bulan dia tumbuh semula. Ni dekat bulu tangan. Kalau ada video pertama yang korang tengok tu, bila dekat bulu tangan ni dah tumbuh semula lah. So dia tak permanent sebab dia hanyalah menghilangkan bulus-bulus yang ada. Dan bulus tu akan tumbuh macam biasa balik. Cuma dia tak menyakitkan dan dia tak ada bau yang kuat seperti satu lagi jenama yang pernah aku try sebelum ni. So korang boleh dapatkan Zalab korang ni dan try sendiri.